وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Andy Izaki Channel Kod-Kod Dia dalam segmen cerita seram seriau. Let's play the intro. Selamat datang sekali lagi kepada anda semua yang first time datang kat channel aku. Jangan lupa subscribe, like, komen and share dan tekan butang notification untuk sebarang info daripada channel aku. Okey, untuk segmen seram seriau kali ni aku akan tampilkan dua insan, iaitu adik-adik aku. Ini dia, aku perkenalkan adik aku yang ketiga dan yang keempat. Okey, hampa perkenalkan dari hampa dulu. Okey, bermula dengan yang pakcik. Assalamualaikum. Nama saya, orang duk panggil tu Wan lah. Anak ketiga dalam keluarga ni. Ya. Ni abang saya sulung lah. Dah kahwin belum? Dah kahwin lah. Anak seorang. Itu sebuah ringkas dia punya biodata. And then ini yang paling bongsu, yang paling humble lah. Okey, dia tak ada cempoh macam kami lain. Okey, ini dia adik aku yang keempat. Okey. Nama saya Azul Azri. Tapi lebih orang panggil Ajuy. Atau Yoni Boy. Ada geng, ada irah-irah geng. Okey geng. Kebetulan aku balik kampung dan aku dapat idea lah untuk nak ajak adik-beradik aku combine untuk masuk dalam channel aku. Untuk segmen cerita seram seriau ni, okey, kita akan terus ke cerita seram seriau yang pertama yang akan diceritakan oleh Iwan. Cerita ni berkenaan pasal tempat kerja aku Okey. dulu lah kan. Alright, sebelum hampir lanjut, cerita ni jadi tahun bila? Dalam 5 tahun yang lepas aku dulu lah kan. 5 tahun lepas, alright. Aku dulu kerja sebagai jaga. Kejadian tu terjadi dalam pukul 12 malam. Okey. Waktu tu kami bertugas 2 orang. Okey. Aku pergi tutup pagar. Waktu tu aku tak pernah sihat juga. Main nak demam apa kan. Okey, tak apalah aku tutup pagar. Pukul 12 tu turn time aku ronda. Okey. Ronda checkpoint kami pula. Orang kata bukan kunci jam. Okey. Tulis buku. Oh, manual. Okey, alright. Lagi pun orang kata masa tu tak boleh tak tetap lah pukul 12 tepat, bukannya pergi ronda kan. Okey. Dia kena bajet-bajet lah. Kata dah 12 lebih, 12.30 baru pergi ronda. Okey. Aku pun dalam pukul 12 lebih tu aku pergi tutup pagar. Lepas tu okey, mula dengan checkpoint pertama. Pergi checkpoint pertama, tepi dengan bangunan tu dewan tau. Okey. Buku duduk ada situ. Alright. Aku pergi tulis. Lepas tu waktu tu duk rasa jadi macam Rasa tak sedap. Rasa tak ada hati. Okey. Demam jadi ceri berloma. Mungkin aku rasa aku tak sihat time tu. Tu tak apalah. Dah siap tulis buku checkpoint pertama. Aku nak terus pergi ke checkpoint kedua tu, antara dua bangunan ni. Bangunan hak ni untuk sebelah lain. Hak yang aku jaga ni sebelah sini. Okey. Aku kena lalu tengah tu, laluan tu. Ada koridor ke apa? Dia bangunan. Oh, tengah-tengah bangunan tu lah. Tengah bangunan. Bukan aku jadi macam aku jaga sebelah sini je. Yang sebelah sana aku tak jaga. Okey. Sebab kan yang bayang sebelah sini je. Yang bayang kami sebelah sini je. Sebelah sana tak bayang. Jadi kami tak jaga sebelah sana. Apa tu? Seram tu. Bayang dulu. Jadi sebelah sana aku tak pandang sangat. Okey. Aku jalan pun aku akan tengok sebelah sana. Lepas tu nak sampai ke checkpoint kedua tu, sebelah belakang tu dia ada surau. Lepas tu bangunan depan ni buku checkpoint kedua. Okey. Sebelah surau tu ada tempat bilik mandi mayat. Hai. Han jaga apa ni hospital tu? Dia jadi macam orang kata apa? Pengasuhan. Tempat asuhan lah gitu. Okey. Okey. Lagi kalau kata terperinci sangat orang tahu. Okey. Tempat tu benda rasakan. Okey, alright. Terus. Dah sampai dah situ. Aku pun terus duduk kat meja kami tu, tempat checkpoint yang kedua. Buku ronda tu, buku checkpoint tu. Aku letak atas meja sama buka-buka tu. Aku duduk perhati tengok tempat mandi mayat tu. Aku tengok macam ada orang tau. Dia bukan jauh mana, dia kira lebih kurang dalam 20 ke 30 meter tu lah. Alright. Aku duduk kali tengok, tengok macam ada orang. Lepas tu aku pun tinggal dulu meja tu. Aku mangkit sikit, aku tengok
tengok dia orang kata. Orang masa tu lah. Masa tu lah aku dalam fikiran aku fikir kata orang lah. Okey, right. Okey. Sebab okey, geng. kalau aku nak abang tu dia bomok lah kata. Aku pun nak tengok tak tengok kan. Sebab fikir tengok memang kalau kata pukul 12 ni semua tu masuk tidur lah. Okey. Depa tak bagi dah keluar time tu. Okey. Time tu memang tak boleh sebab pukul 10 depa akan tidur. Tak ada orang. Hak dia. Okey. Kat mana semua kena ada dalam bilik. Oi, aku try macam tu perinci dah no. Okey. Tak apa. Betul. Jadi tak sebut nama. Lepas tu aku pun dengan bani diri lah. Woi, buat apa orang tu? Hang tengok. Okey. Aku pun sebab aku je mindset aku fikir kata orang lah. Okey. Kalau aku pun macam tu lah. Panggil kali pertama tak boleh. Mana? Panggil kali kedua. Buat apa orang tu? Awak tak masuk tidur ni. Waktu dia buat tak tahu. Biasa orang kalau kata orang ni malam pun bukan nak pakai sangat tidur kan. Aku pun tengok awak sabuk pelik kan. Aku panggil kali lagi. Tapi ke depan sikit aku dia tak dengar kan. Aku pergi ke depan ni. Buat apa orang tu? Awak tak masuk tidur. Hantar dah aku dengan nak duduk jadi lembek tu kan. Dia balik slow. Boleh tengok mata. Orang fikir tengok. Mata merah kan. Aku pun apa tu? Cari belum aku. Cari belum tengok aku. Aku aku dah aku duk fikir, awak yang merah sangat kan. Kau duk kata dah hati, tak berani nak kata kat dia. Aku pun unjuk selangkah dua langkah pergi kat meja aku, capek balik buku sambil mata duk tengok dia. Dia pun macam jeronung tajam kat aku tau. Okey. Aku pun kali kat buku sambil duk tulis buku ni 2 kali lah juga tengok sampai aku sampai dekat kan. Okey. Aduh. Kata ni yang tangan ni tak boleh nak tulis ni. Aku yang mulut dah sebut dah ni. Nak duk tulis tau. Tu balik. Tak apalah. Aku pun jangan duk tengok aku. Aku pun balik lah kot tu. Pusing-pusing. Balik tengok tak ada tau. Aku balik pula kat tempat bilik tu. Tak ada. Duk balik tengok ke kanan tak ada tau. Tak apalah tulis buku. Simpan buku tu kali tengok duduk tepi meja aku. Allah. Kan aku tulis kat tu. Aku tulis kat tu ni, dia duduk sini. Sial. Dia duduk tepi aku ni. Allahu Akbar. Allah tu dah tengok. Aku ni Allah, awak lah duduk tani kan. Yang dia pun duduk parti aku duduk lagu tu tau. Tapi nak duduk jadi cerita, aku kenal kawan tu. Memang aku duduk sembang dengan dia. Aku dah sembang dengan dia tapi hak ni tak bercakap dengan aku. Kalau kata ni aku duk pergi melawat dia tu, memang dia duk sembang aku. Dia duk kenal, cara dia kenal aku. Dia boleh bercakap, boleh bersembang aku. Ni kali ni itu hari biasa lah. Hari biasa lah. Okay. Maknanya malam tu yang hang nampak tu pikat ambil lah kan. Menyerupa lah. Sebab situ kebanyakannya jenis macam tu. Tempat yang kerja tu. Aku pun ni ketang habis pelutut ni bang. Cering habis kan. Aku nak mancit tak boleh. Hampir tak tengok dia duduk sebelah aku. Aku tak apalah, kalau kata tak maaf cakap tak apalah aku kan. Aku pun ambil langkah pelan. Waktu duduk pasal jadi macam dia ikut. Tahu. Hak tu yang terkejut kali pertama. Hak yang terkejut kali kedua hantar dia. Aku pun balik lah belakang kan. Balik belakang. Dia duduk tunduk dulu tu. Saya bayang orang apa lidah terjelir sampai ke lantai. Real ke bai? Real ke? Hak tu aku kata, kalau kata aku cerita, orang takkan percaya punya. Tapi hak ni aku nampak dengan mata aku sendiri. Ni lidah panjang ni. Allahu Akbar. Real weh. Hantar aku time tu dia punya getak tu terus ambil langkah 1000. Hantar ambil langkah 1000 dah. Lari belah. Aku lari ke depan tu. Tak ronok dah bang. Aku duk lari pergi ke depan ni yang dengan nak duk rempuh ni kan. Lembek pelutut kan. Sama-sama sampai depan. Ada seorang dalam tempat tu, ada seorang ustaz. Kan. Dia jaga bagian tu lah. Dia duk tunggu kat pos tempat aku jaga. Kat depan tu. Kat depan tu. Tu dia nampak lah kata aku lari. Elok aku sampai dia tanya, "Wan, pasal apa lari kan?" Relax dah, santai-santai dah dia kata kan. Dah nama peronda. Dia tengok aku, "Awak yang pucat ni pasal apa?" Kata, "Ustaz, kita nak minta tolong satu," dia kata kan. Dia kata, "Awak Wan, ada benda yang tak elok kan jadi?" Lo ni kita nak duk kata pun tak boleh. Lo ni ustaz pergi tengok sendiri je tau. Dia kata, "Kat mana?" "Kat belakang." Dia kata, "Kat checkpoint nombor 2 dekat antara tengah-tengah antara surau tu. Surau dengan bangunan ni kan." Dia kata dah. Dia kata dia berasa dah.
Okey. Dia kata malam ni akan jadi tau. Oh, dia boleh rasa lah. Dia duduk puasa dah, tak sedap hati dah hak ni kan. Sebab tu yang dia tak balik dia tau. Oh, dia tunggu. Dia tunggu situ. Lepas tu dia kata, dekat mana Wan? Bagi tahu tempat. Aku kata belakang tu. Lalu ni ustaz pergi tengok dia tau. Dia kata tak apa Wan, tunggu dulu sini Zat. Sekali apa-apa ustaz main panggil Wan tau. Tu aku pun tunggu lah. Dia pun pederah motor, naik motor pi kan. Naik motor pi sampai ke belakang. Okey. Tunggu ustaz. Cerita hang ni Zat weh. Cerita hang ni. Okey, sambung balik. Lepas tu aku pun dengan getar tak habis hari ni. Allah kata apa yang aku nampak ni kan. Tu tunggu Ustaz. Dengar motor Ustaz tu patah balik. Okey. Dia kata Wan, main ikut kata. Oh, dia ikut aja hang pula. Dia kata main ikut, bagi ada seorang kata kan. Okey. Seorang lagi bukan apa, dia kata jadi macam kalau jadi apa-apa aku ada situ. Aku pun tahu tau. Okey. Okey. Jadi, Aku kata apa ada saksi lah. aku pun naik dengan dia api. right. Dia baca lah kali dia balik kat aku. Ui. Dia kata, Wan nampak hak ni lah kan? Dia tanya aku, Wan nampak ni tapi hak tu duk ada lagi. Masa dia duduk lagu tu lagi. Masa dia tunjuk tu nak. Benda tu duk ada lagi Weh, situ. geng apa dia hari? Benda tu masih stay situ. Hari kata aku. Aku cering habis bulu-bulu kepala boy. Bulu kepala apa? Lepas tu dia kata, Wan, betul ke Wan nampak ni? Betul. Hak ni yang kita nampak kata. Masa dia tunjuk tu benda tu ada itu? Ada lagi situ. Nak tahu pasal apa, sebab apa yang dia ada situ. Okey. Tunggu dia nak cerita aku dulu. Ya. Lepas tu dia kata, Wan, hak ni kan Wan tu. Allah, okey. Kalau ni saya nak minta tolong satu saja pada Wan. Wan tahu kan dia duduk bilik mana? Okey. Saya tahu kata. Tahu tak hari biasa. Dia ni memang tak larat dah. Tak larat nak bangun apa pun tak larat. Berumur kira tua pula. Tua. Tua. Kira dia duduk baring saja. Kira aku duduk ni pun teruk kot tingkap apa, tapi dia bercakap lah dengan aku kan. Okey. Dia bercakap. Cuma dia kenal aku. Aku pergi tengok jeluh dalam bilik dia. Okey. Dia ada situ. Okey, tidur. Duduk macam tu. Tapi aku tak tengok lagi lah dia. Sebab aku kalau atas katil lah. duduk atas katil. Dia duduk tidur atas katil. Tu tak apalah, aku pun patah balik dekat ustaz. Aku kata ustaz, ada. Okey. Dia duduk ada milik. Kalau itu betul. Kata, tak apa, Wan pergi tunggu sana dia kata. Benda tu ada lagi tu. Benda tu duduk ada situ. Hang nampak real? Aku nampak dah. Dengan mata merah kan. Aku duduk fikir, aku kata dia ni sakit mata ke apa. Kalau dia ilmu. Merah tu macam mana? Merah jadi macam merah menyala. Kalau kata hang tengok dia, hang kata jadi macam mata ni macam berdarah ni tau. Walaupun dia tanda tu kelap tak? Dia tak kelam, dia jadi macam kan Lampu koridor. Okey, lampu koridor. Alright. Tapi nampak lah kata kan. Kalau kata kita kalau tengok orang pun mesti tengok menatap tetap mata kan. Takkan tengok. Oi. Dia bergurau pula. Okey, tak apa. Abaikan. Lepas tu aku tak apalah sambil duduk berjalan tu. Sambil aku duduk tengok ustaz tu duduk. Jadi macam duduk pesah tau. Makin jauh benda tu duduk pi, makin ustaz tu pi. Okey. Dia ikut. Ustaz tu ikut pula. Ikut. Bila dia pulang jauh, jadi macam dia duduk melawan tau. Ustaz tu pun duduk pesah lah kali. Aku tak tahu dia pergi ke tepi sana, tak tahu dia buat apa sebab aku duduk parti ni. Okey. Ustaz tu dah pesan kat aku, tengok dia kan. Ustaz tu main kat aku. Dia kata, tak apa Wan, benda ni dia dah pijau dah. Lalu ni saya nak tanya, Wan ni sihat ke? Kata. Tu duduk abang kat dia. Saya ni tak nak sihat ke? Saya ni nak duduk demam je kan. Okay. Patutlah dia cari Wan kata. Dia cari yang hok tu, yang lemah kata. Okay. Yang mudah je nak masuk. Dia kata, macam mana yang hok ni duduk tidur sat okey ke? Tak apa sat kita pergi cek tengok kan. Aku nak duduk cek lebih tak boleh sebab dia perempuan. Perempuan? Perempuan, bukan lelaki. Okey, alright. Aku pun pergi tengok. Dia jadi macam keadaan muka dia tu jadi cengkung tau. Okey. Cengkung habis tau. Lain daripada yang aku duk tengok sebelum ni. Okey. Yang aku duk jumpa dia kan. Cengkung je duduk macam tu. Aku pun jadi macam kita tepuk tu. Kita tepuk kan. Lagi. Bangun kan. Bangun saat kan. Tak bergerak. Aku pegang badan sejuk. Lepas tu aku pegang tadi. Cik Nadia tak ada dah. Apa dia yang tak ada? Kawan tu tak ada, dah meninggal dah. Orang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira orang kata aku tak mau cerita dia ni. Lepas tu aku pun nak betul-betul sahih kan. Aku keluar pergi kat ustaz tu. Ustaz, kita pegang tengok nadi tak ada kata. Okey. Lalu ni ustaz, kita nak confirm ustaz picit ni je kata. Lepas tu ustaz kata tak apa, dia akan telefon staff perempuan. Lepas tu dah confirm apa tu. Pukul 2
confirm. Dua pagi? Pukul jadi macam depa bagi tahu pun kata kawan ni memang tak ada lama dah. Uish. Lama dah maksud Maknanya sebelum kejadian tu jadi. dalam berapa jam dia tak beritahu. Depa tak beritahu tu. Tapi lama dah. Ustaz tu beritahu aku. Dia kata, "Wan, yang sebetulnya benda ni dia cari pengganti." Saka. Dia makna kata hak ni hak kawan tu. Subhanallah. Bila dah kawan tu tak ada. Faham? Dia melewat dia cari waris. Jadi dia cari pengganti je. Okey. Nak blok dia. Alright. Lepas tu aku duk kata, "Ni macam ni saya tak apa kau Ustaz?" Dia kata tak apa Wan. Sebab dia tak dan nak buat apa lagi kata. Dia tak dan nak apa orang kata nak duk masuk kat aku lagi. Allah. Nasib baik. Aku dengar tu orang tahu. Ni duduk atas lantai. Duduk atas lantai sandat kat tiang macam tiang koridor kan. Aku sandat kata, "Betul ke dok apa yang aku nampak ni kan?" Apa yang hang lalui? Lepas tu ustaz dia kata, "Tak apa Wan, jangan risau. Hot ni orang kata benda tu banyak dalam ni. Dalam kawasan ni memang banyak. Tapi betul kata ustaz tu, memang banyak dalam kawasan tu." Maknanya okey. Maknanya hang banyak cerita lah. Tapi hotline tu cuma aku nampak dah gitu ya. Tapi ada cerita lah. Tak apa. Okey, teruskan yang ni. Yang ni. Terus yang ni kan. Dia kata dia nak cari pengganti tau. Dia nak cari tempat untuk nak tumpang kan. Satu lagi aku rasa tau. Sebab apa dia fikir hang. Macam hang kata cerita pada awal tadi kan. Hang kata hang selalu sembang dengan dia. Tu. Betul. Dia akan cari siapa yang rapat lah. Yang boleh masuk dengan dia. Sebab happy. Sebab tu hang kau kata apa? Hak ni yang dia mau kan. Dia tertarik dia mungkin dia akan cari pengganti. Orang alah tak mau cakap. Hak tu orang kata aku pengalaman paling seram aku hak tu ya. Yang ni rating 10/10 lah. Hak tu paling seram. Kira kat mana tempat Pak Jo yang kena kerja. Yang ni ya. Yang ni paling seram. Okey. Alright. Tapi kalau cawan hang cerita baik, dia mati lama. Kira mungkin dalam berapa jam lagu tu lah. Okey. Contoh macam aku rasa benda tu dah jumpa hang, aku rasa dia dah tak. Sebab aku waktu mula-mula jumpa tu, dia tengah jadi macam dia memang menunggu. Okey. Aku terkejut yang hak satu hak lidah tu lah. Aku pusing kan tau. Aku nampak lidah jatuh. Aku pusing dekat depan balik tau. Asal betul apa aku nampak. Pusing tengok lagi. Betul lidah. Betul nampak orang turun. Allahuakbar. Turun kan. Cayung. Aku sebab benda ni aku nampak dengan mata kepala aku sendiri. Okey. Benda ni kita melalui, kita yang tahu. Okey, yang nak menilai tu pulang lah. Ikut dah. Okey geng. Alright. Itu dia cerita daripada adik aku yang nombor 3. Cerita seram dia. Okey, untuk keadaan dah rasa macam lain macam. Okey, kita berehat seketika. Jumpa lagi bye. Okey. Kita jumpa lagi dalam segmen cerita seram seriau. Okey, tadi adik aku yang nombor 3 dah cerita dia punya kisah. Okey, kita terus dekat adik aku yang nombor 4. Cerita seram seriau yang kedua. Okay, cerita ni je lebih kepada pelik lah daripada seram. Okey, alright. Cerita ni tahun bila? Baru dalam 2 tahun lepas. Tahun lepas? Okey, alright. Macam tu baru nak pergi ambil ni lah, tunang. Hang tunang? Masa tu awet lah. Okey. Keluar markah. Nanti nak pergi ambil markah balik lah. Masa tu malam lah? Aku 11. Okey, 11:30 malam. Nak pergi tu naik motor lah. Jalan tu. Lepas tu nak sampai kat simpang kono layang tu. Tiba-tiba dia macam jadi dahaga. Dia macam panah tekok. Jadi panah aku nak minum air. Okey. Tak apa, ingat tak apa, saya pergi kedai tu beli air kan. Tepi lepas kono layang tu nampak kedai. Nampak macam kedai makan. Okey. Tempat ni hang familiar lah. Memang duduk lalu kan? Memang duduk lalu. Lalu. Okey. Memang ada kedai tu. Sebelum ni tak tahu duduk lalu tak pernah ada pun, tapi fikir mungkin kedai baru buka lah. Okey. Mungkin baru buka. Sebelum ni cerita dia sebelum tu hang duduk lalu memang tak ada. Tak ada. Okey, okey. Sambung. Okey, lalu main berdekat nampak. Lampu memang betul lampu dah ni. Nampak putih. Memang nak tengok dalam tu memang tak nampak. Memang lampu banyak. Betul. Lalu tengok. Apa macam orang nak monti nak beli air kan. Dah lepas air panah tekuk apa. Okey. Tapi orang kata hati tu kata tak mau.
Okey. Dia tak mau juga. Kita beli kat Pak Makor lah. Oh, Markah masa tu kat mana? Kedai makan lah. Oh, kedai makan juga. Okey. Ingat nak pergi situ kan. Okey, betul. Tu kata tahan lah kan. Tak apa jalan kan. Okey. Sebab tak tahu lah kan. Lepas tu dah pemik apa. Ambil apa? Pemik ni lah. Okey, jemput lah. Jemput balik lah. Jemput balik kan. Tu sembang kan dah. Abang kata, tu kedai baru buka lah. Dah dekat dengan kampung dia. Tu je kata, tak. Jalan tu mana ada kedai makan. Omong pun baru sebiji je naik. Tu dekat pelik kan. Dia kata, tak ada balik lah kot tu. Rasa macam pelik lah kan. Okey. Tak apa lah. Kita kena buat tahu lah. Dah balik hantar dia apa. Sampai Impang tu, rasa nak lalu balik nak kata nak cari pastian lah. Okey, hati tu tengok nak tengok juga. Nak tengok juga benda apa kan. Kedai apa kan. Pipi tengok lalu tu tak ada. Kelam. Kelam. Jalan tu memang kelam. Memang tak ada apa pun lah. Tak ada apa. Dia nampak pokok. Pokok asam lah. Pokok besar lah. Pokok asam. Di tempat yang nampak tu. Memang kata nampak lampu je. Awak tuan seorang. Awak tuan seorang. Tapi malam tu je lah. Malam tu je lah. Ya, sebelum-sebelum tu. Tak puasa. Time tu tak puasa jadi macam aku lalu tempat lain ke apa ni? Tak puasa macam tu? Tak asal macam tu. Cuma kata asal pelik lah kan. Sebelum malam duduk lalu kat tu. Tapi tak ada pun nampak kedai bau ubat ke apa kan. Nasib baik yang tak singgah lah. Tu lah. Jangan masuk dalam bunian. Bila minta. Asalnya lepas tu dah balik lalu pun tengok. Memang nampak pokok je. Tak ada apa-apa. Omoh pun. Yang lalu malam yang sama tu juga. Esok tu tak lalu pula tengok. Lalu tak ada juga. Jadi macam tahun tu kawasan lapang kan macam mana? Dia lalang. Lalang tu lepas tu ada pokok. Pokok asam lah. Sebatang tu lah. Batang tu besar. Sebatang karok ke sebatang kerok? Batang pokok. Batang pokok. Kat tu lah cerita pertama ni. Dia lebih pada pelik lah. Bukan seram tu ada semua. Tadi tu memang kata nampak. Okey macam ni lah lampu ni. Nampak. Memang silau lah nak balik tengok. Satu lagi ni tekok. Memang macam dia nak suruh kita banting gitu. Tu pelik je tu. Sebab dia rasa macam terbakar tau. Tekok lah. Memang pelik. Kalau bulan puasa hang pergi situ lah kan. Macam kalau bulan puasa dulu lah drop gear lah nak banting. Nak beli ayak lah. Nasib baik. Nasib baik tak ada tu. Tapi dia fikir Awak je tu ikat ni. Pancak straw. Tapi fikir apa lah. Ikat jangan ketat sangat. Nanti sembelit tu. Ayak lain. Macam tak kena. Seram ni. Kira sampai lepas pada tu tak ada apa dah lah. Tak apa balik pun kata. Apa sembang apa cek dengan dia pun dia kata tak payah fikir lah benda-benda tu kan. Tak ada benda. Cara time balik tu tak ada benda-benda yang pelik jadi ya. Sampai umur pun tak ada apa lah. Tak ada apa. Alhamdulillah lah. Okey, alhamdulillah. Tu cerita yang pertama hang lah. Okey, ini kisah yang kedua daripada segmen cerita seram. Jadi macam biasa, ayak banyak lepas ni. Kami minum dulu. Kita berjumpa selepas ni. Okey geng, berjumpa kembali kita di NG Izaki Channel segmen cerita seram seriau. Okey, seterusnya kita ke cerita seram seriau yang ketiga. Okey. Jalan. Ada lagi kan? Ada lagi. Lagi. Hak ni mungkin orang kata tapi pendek je lah cerita ni. Okey. First kali aku akan tanya tahun bila? Tahun tu time aku duduk sekolah rendah lagi. Kalau lagi. Ingat tau. Hak tu aku ingat sebab hak tu kali pertama aku masa. Yang hak aku kata tempat ajar aku tu. Hak tu yang paling seram yang aku pernah nampak. Okey. Ni pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Okey. Okey nah. Teruskan. Cerita ni jadi selalunya dulu mak kita duk buat jual kuih kan. Okey. Karipak, kuih pau, ulat-ulat, donat kan. Banyak orang tak tahu ulat-ulat. Ulat-ulat orang takkan tahu sebab yang ni. Teruskan. Lepas tu dia gerak aku selalunya memang aku je yang kena piantak. Cemok gerak kan. Waktu tu aku tak ingat dah pukul berapa tapi sebelum pukul 6 lah, sebelum subuh. Wah ni mangkit piantak kan. Kuih siap dah. Okey. Aku nak piantak tu kat Padasam. Aku pun bangun, mak dia akan tinggal kat pintu siap. Mangkit siap apa. Sibuk keluar gerek. Waktu tu rumah kita tak ada pagar ni. Rumah biasa orang tahu. Aku pun buat keluar. Hampir kat tengok mak dia akan hantar kuih 2 beg plastik besar ni. Okey. Aku sangkut kat handle. Sama-sama duk keluar duk merewang tu kan. Sebelum keluar kira
Habis tu rumah baca doa. Aku tak berapa nak pandai baca. Aku baca bismillah, alhamdulillah lah. Okay, right. Apa tengok je aku tahu. Okay. Lepas tu sama keluar pada rumah, mak akan pesan aku pergi elok tu. Banyak-banyak semua tu. Jalan kelam kan. Bila keluar pada rumah tu, aku pun pergi. Cik sama duduk atas ni, apa duduk atas gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiap-tiap pagi aku akan macam tu ya. Okay. Bukan apa, kita takut tau. Yalah. Gelak kot. Aku pula time tu budak-budak ni. Elok sampai kat lorong 7 tu. Hang kan tak tahu cerita kat jalan kono macam mana. Okay, right. Aku berceluh tengok kan. Kan jalan kono gila hang satu pokok besar kan. Mobile Legend tu. Aku perkeluar kayu. Hang tak tahu dengan handle kat handle penuh ni sangkut sangkut kuih kan. Kalau tidak sebelum tu aku duk pi tak ada masalah. Okey. Kalau tak ada rasa hari tu masa lain. Hari tu masa takut tau. Okey. Takut pula kan. Cik mula kayu relax. Kayu relax lagi right. Sama-sama sampai atas jalan kono hang tahu aku punya speed tau. Dia cungit lagu tu. Kalau hari rasanya orang. Mantap. Dia cungit tu. Dengan handle lagu tu tau. Pro aku speed tu. Speed tau sampai kat kedai tu tengok mak ngah tak ada lagi. Aku tak kedai gelak lagi. Kedai gelak lagi lah. Okey. Aku rasa patut lah. Hari ni aku rasa aku macam aku main aware tu kan. Okey. Ataupun mak silap tengok jam ni. Aku nak buat macam mana ni. Letak kuih kat situ kan. Kan dulu Pak Ngah Napi duk jual minyak kan. Pak Ngah Napi tak buka kedai tu ni. Okey. Aku keluar balik lah. Sama kan selalu pergi tinggal macam tu lah. Tinggal saat ni mak Ngah Mai dia akan buka lah. Aku pun patah balik jarak. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku buat begitu. Cik kayu jarak tak apalah. Aku pun kayu nak sampai kira elok lepas pada itu nak sampai atas jalan kono. Tahu tiba-tiba gerak aku jadi berat. Okey. Nak speed tak boleh. Dia berasa berat. Jadi macam sama-sama sampai atas jalan kono tu kan. Aku duk paling tengok pokok kan. Itu automatik lah. Automatik. Itu tetap automatik lah. Aku sama sebab cerita kat pokok tu pun aku ada dengar. Hantar kan. Lepas tu dah sama-sama sampai tu. Jadi lagi berat gerak tu. Aku duk ingat takkan angin tak ada kan. Tak sat elok orang punya speed je. Okey. Duk kayu. Tak jalan ni. Dia jalan sikit. Lepas tu nampak jadi macam meh dia seberang jalan tu. Nampak jadi macam lembaga tu. Okey. Lembaga hitam. Okey. Dah lama pernah dekat dengan aku. Hang bosok kan nampak aku macam nampak ni jadi macam kelibat benda hitam. Tapi tak tahulah benda apa. Sama aku sampai tu. Aku paling tengok lama. Paling. Dia meh pernah lama pernah dekat dengan aku. Sama-sama dia peluh ni hantar jadi hangat. Hangat badan aku. Peluh Dia meh ni celah jarak Basah cerim, lomba hangat badan aku. Okey. Hantar sama-sama benda tu lepas pergi sebelah sana. Gerak banyak. Peru ting. Aku tak tengok belakang dah. Sama pedera balik. Pup. Tok gerak tu. Tok gerak aku masuk rumah. Okey. Mak tanya, mak tanya apa aku? Kau yang tak lah. Tu lagi seram aku teringat. Kau yang tak dah. Hantar dah. Aku pun masuk dalam bilik senyap. Tunggu saat. Mungkin aku tolak saat. Iwan, bangun. Waktu aku bangkit. Awak mak, ni kuih bila nak hantar? Aku tahu. Rupanya aku bermimpi. Haram. Rupanya aku mimpi bang. Hantar tak? Kami kusyuk. Hantar tak? Aku seram sampai dah tahap dewa dah tadi kan tau. Celaka tiang ni. Aku tengok. Aku kuih tak hantar je. Waktu tanya mak, tak siap bukan tak dah. Bila masa hang bangun? Betul? Mak kau tak bangun ni. Aku kata, nyaku. Dia main pikang. Nak keluar nak pergi hantar. Tahu tu main faham. Aku yang faham. Aku duduk mikir. Aku nak pergi ke duk. Belah kali kan tau. Capek juga je right. Keluar juga. Tapi keluar kan tau. Aku sampai atas jalan kono. Jadi hotline. Hantar jatuh. Hantar jatuh. Seram. Seram tau. Dah tengah seram dah kan. Hampir kat tengok. Dah lah kuih penuh ni. Kuih penuh. Macam mana aku mimpi. Macam tu jadi. Okey. Tapi cuma beza dia jalan cerita tu. Aku sampai tu. Dia tak jadilah. Jadi macam hok aku kata Azizul sini awang tu. Dah tahu lah. Dah jatuh lah. Hantar jatuh.
Aku ni duk fikir nak bubuh ke tak, nantai ni. Aku pun gagah tolak. Hak tu jadi berat. Allah abang. Tengok aku time tu 3 kul semua dah semua keluar dah ni. Bacok keluar habis ni kan. Tapi orang kata apa? Gagah tolak heret juga gerak. Dah lah hampir tak tengok aku bukan besar mana, aku kecil je. Yalah. Gerak bersama besar dengan aku. Duk heret pi. Sampai elok lepas sikit, aku pi ke depan tu. Kan depan kedai Pak Ngor Napi. Ada satu lampu jalan tu kan. Tahu yang ketak tu dia. Aku boleh tengok nak bubuh rantai gerak duk elok. Yang ni mimpi ke apa? Ha ni dok. Harap. Ha ni dok. Ha ni betul. Sebab aku sebab tu yang aku kata elok aku nak keluar tu aku duk mikir pelik-pelik sebab aku mimpi hak tu ha. Okey. Sebab buah mula tu yang mula-mula boleh jadi. Aku kayu kosong. Jadi macam rantai jatuh. Hampir kan tengok rantai jatuh gerak mana jalan kita duk kayu saja. Pi elok masa sampai tu dah sampai corner ke lepas corner? Duk tang corner tu. Okey. Perap je bunyi tu. Aku kata pi je rantai pulak dah jatuh kan. Rantai jatuh. Kata tolak juga. Tolak. Nak bubuh mana nak nampak kelam kan. Tolak sampai kedai Pak Ngor. Tu masa tolak tu berat. Masa tolak tu berat. Okay. Aku dah fikir satu kok rantai tu masuk celah. Apa celah tayar. Dia sangkut tang ni. Apa spoket tu. Aku pun heret. Dah tak nampak. Mana nak nampak nak bubuh. Macam nak lagi satu nak bubuh pun fikir banyak kali kau tanya kono tu. Lepas tu aku pun tolak pi sampai kedai Pak Ngor Napi tu. Aku duk tengok. Awak rantai aku duk elok kan. Lepas tu awak yang tadi aku kayu tak jalan pasal apa? Wiri lah. Lepas tu aku pun tinggal gerak yang tu pegang aku yang tinggal gerak depan kedai Pak Ngor Napi kan. Aku pergi bubuh kat kedai Pak Ngor memang tak buka lagi. Tak tu. Mak Ngor tak ada lagi. Lepas tu patah keluar tu aku ambil gerak. Kan gerak bila kita angkat kita pusing tu dia jalan kan. Aku pusing lah. Pusing jalan elok. Okey. Lepas tu aku duk tengok aku break sangkut ke apa kan. Waktu tu belagak macam tahu pomen lah. Yalah nak fikir nak balik kan. Tak mau fikir hal lain tu kan. Nak duk jadikan cerita bang. Waktu aku duk kayuh tu. Jadi betul. Memang benda tu lintah mereka tu. Yang macam mana mimpi tu? Subhanallah. Tahu tak? Ni, video tu macam mana aku. Ya Allah. Okey. Tengok. Lepas tu, sebab masa ni kan. Tak apa. Lepas tu, aku waktu dia lintah mai tu, macam aku kata. Tapi cuma gerak aku tak berat tu. Cuma aku duk kayu biasa. Aku kayu biasa bukan apa. Aku rasa aku rantai jatuh. Kan? Aku rasa aku benda tu jadi pula. Aku rantai buat jadi macam benda rantai jatuh kan. Okey. Lepas tu, tu dia. Dia bergurau. Tak apa. Lepas tu, aku pun duk fikir. Lepas tu, dia main hangat kot ni. Hangat pi aku tu. Aku pun kayu balik. Okay. Aku tak nak fikir lah. Sebab jadi macam kita duk pasal dah. Memang akan jadi benda ni kan. Sebab aku duk masa dalam mimpi tu dia dah tunjuk dalam mimpi dah tu kan. Cuma orang kata aku ambil susah. Memang aku tak ingat time tu pukul berapa. Memang aku tak ingat. Tapi sebelum subuh aku pun balik sampai rumah. Macam tu juga soalan yang mak tanya aku. Kuih pentak orang tu. Hantar orang tu. Pergi siap. Pergi nak pergi kolah. Aku pun fikir macam jadi dah tadi je tu. Aku ni tapi habis saja jadi besar dah jadi aku tu. Orang kata bila dah hang alami benda ni, hang rasa macam pernah jadi dah benda ni. Hang rasa? Aku rasa aku tak pernah lagi. Aku hak tu kali pertama aku rasa bang. Aku kata tapi macam benda ni 2 kali dah aku buat kan. Kata betul tak betul. Tapi kita macam aku. Tapi kan masa hang balik tu tak okey dah lah. Tak ada apa. Cuma dia tunjuk benda tu saja. Lembaga tu. Benda hitam. Atau balik rumah pun okey tak ada. Tak ada apa. Pergi sekolah apa macam biasa. Hak tu kira orang kata yang aku nampak ni lah kan. Hak yang nampak kat tempat lain tu lagi banyak. Tak apa. Ni cerita dia dekat tu kan. Lepas tu tak ada apa dah lah. Tak ada apa. Hak tu je. Okey. Hak tu yang pernah aku alami lah kan. Okey. Alright guys. Itu cerita yang ketiga daripada adik-adik aku. Jadi kita berehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ni. Stay tune guys. Okey gang, kita berjumpa lagi untuk segmen cerita seram seriau. Tadi kita dah dengar cerita yang terakhir daripada adik aku yang nombor 3 ni. Okey, seterusnya kita dengar cerita yang terakhir daripada adik bongsu aku. Okey, kita turun ke cerita seram seriau yang keempat. Okey, ni yang kata yang paling seram lah. Yang pernah alami. Seumur hidup lah orang kata. Okey, cerita ni baru ke lama dah?
Dalam 4 tahun lepas. Malam tu belum tu nak abang lah. Time tu Raja jaga. Alright. Time tu PKP kan. PKP zaman Covid lah. Malam tu yang orang kata dah sebulan lah, cukup sebulan lah Raja situ. Masuk shift malam. Tapi sebelum masuk tu dah rasa pelik dah. Abang dah malam tu? Malam tu nak pergi Raja tu pun dah rasa lah. Suasana dah sunyi je. Daripada rumah ke apa? Daripada rumah. Alright. Nak pergi Pak Raja sunyi je. Aita tak banyak. Tapi tak apa, orang kata macam biasa lah. Pergi Raja. Dah masuk Raja ke apa. Okey lah, tak apa lah. Macam biasa lah. Dan itu pula, staff situ pula tak ada. Kan tidak, mereka dah standby juga seorang untuk jadi perempuan. Tapi malam tak ada apa. Tinggal kami dua. Satu si dua orang. Hanya member lah. Alright. Lepas tu, dalam Kudur tu, biasa ronda lah. Turn kami lah ronda. Kami buat 2 jam sekali. 2 jam sekali. Waktu ronda tu, dia sekali ronda 2 orang sekali ke seorang-seorang? Seorang hari kena standby untuk jaga pagar. Lah ada orang staff nak balik ke apa kan. Jadi ronda seorang. Checkpoint pertama checkpoint kedua 3 keempat tu seram sikit lah. Sebab dia nak pergi kat belakang tu. Jauh dengan daripada depan. Antara checkpoint tu jauh. Dia tempat tu tak besar. Cuma orang kata bahagian belakang tu dia kelam lah. Dengan ada pokok-pokok pelang pun. Alright. Jadi dia duduk duit nak pergi yang keempat tu. Dia dekat dengan pagar. Ada situ pokok bunga lah. Lalu aku tu nak pergi lah. Dah tulis tulis lah. Tapi dia rasa sejuk lah. Jalan lah. Lepas tu nampak pelepah nyok. Duduk tengah jalan. Tapi memang ada pelepah nyok Ada pokok nyok itu? Ada itu. Alright. Timbul pelepah nyok. Pelepah. Dia bertimbul. Dua pelepah duduk orang tu. Dua jalan. Tak apa. Angkoh lah. Buat biasa je lah. Buat biasa lah jalan. Tapi apa tak pelepah nyok lah ni. Terpikat juga. Tapi buat tak tahu ya. Tak apa jalan. Nak pergi ke checkpoint 5 kan. Checkpoint 5 tu belakang lagi. Berapa checkpoint semua? Situ 8. Tempat kecil je. Tempat kecil je. 8 checkpoint. Bisa lah nak pergi ada Raja. Sebab tempat aku jaga dulu besar. Tapi 3 je checkpoint. Tak apa lah. Pergi checkpoint 5 pun biasa pagar belakang kan. Situ memang tak ada apa. Mata tu hujung sekali lah. Ya, hot 5 tu yang hujung sekali lah. Hujung kali lah. Tak apa. Dah patah balik. Dia kena patah balik. Untuk nak pergi ke checkpoint 6 tu. Kena patah balik lah. Sementara nak main tu, nak pergi tu, lalu kat bawah kat pelam. Dan lalu jadi bersing. Biasa macam bunyi bom lah. Tinggal kata cing. Jadi macam tu lah. Lepas tu duduk saat dengar slow lah. Dia macam ada orang sebut macam tu lah. Lari. Dia seorang kali. Dia slow lah. Sambil duduk bersing tu. Tapi perkataan lari tu memang nampak jelas kan? Dengar jelas tak walaupun dia macam dia garau. Nampak suara kita ni kan. Contoh macam dengar tu dia jadi macam lari kah? Jadi macam dengar angin saja lari. Tak pun dia macam suara, memang real suara. Dia macam suara lah tapi orang kata hujung. Lari. Macam tu. Payah nak terang lah tapi dia bunyi macam tu lah. Betul dia. Kita dengar betul lah. Laju sikit lah lari. Jalan lari juga. Jalan laju lah. Laju right. Kalau lari dia tak jadi ronda lah tu. Checkpoint 7 apa checkpoint 8 lah mau tapi sering lah kan. Dia jadi begitu kan. Tak apa dah 7 dengan 8 semua dah balik ke pos. Tak apa. Lepas tu pukul 3 ni orang kata relax lah dalam pos kan. Dah tak ada staff pun. Member seorang duk jaga bahagian CCTV. Situ kami ada post kan. Ada CCTV jaga situ. Lepas tu kami duduk tengok handset apa kan. Lepas tu member yang jaga CCTV ni dia kata, dia panggil kan, tengok kenapa yang kat CCTV ni kan. Kalau CCTV ni payahlah sikit kan. Nak duduk kecoh tu kan. Dalam musim CCTV. CCTV tu jenis musim yang tepat kan. 360. Tak apa. Alright, sihat. Pasang boleh turun lagi? Boleh. Alright. Time dia pusing tu. Memang bawah dia pusing tu. Dia kata dia nampak banyak asap lah. Lepas tu dia panggil kan. Dia nak tunggu nak pusing pun lambat juga tu. Tak apa, tapi tengok kan. Dia tengok tu, dia pusing. Macam ni lah. Tempat tu, dia duduk tu, nampak putih lah. Dia nampak macam nak kata kereta hantu lah.
Memang nampak bang. Memang nampak jelas tu. Nampak putih. Okey, putih. Pacok. Macam petenok ah. Langsir memang betul Dia lah. nampak gerbang lah ke dia. Ada nampak rambut apa semua. Nampak umur. Nampak je duduk atas tu. Duduk atas Okey, bang. tangga dia kan bangunan kan. Bangunan lama tu dia macam dulu omah kayu 2 tingkat. Dia pun buat jadi tempat tu. Tempat Tegal yang lah. hot. Ajar tu lah. Tempat ajar tu. Okey. Okey, tangga tu nak naik tu dalam kata 7-6 nak tangga. okey. Dia duduk atas kali. Kain dia sampai bawah. Allah. Oi, penyaknya. Memang nampak CCTV tu pula slow pula je pusing. Memang Oh, betul. memang nampak kain dia daripada bawah tu. Weh, ni bukan dia lah ni. Tapi dulu tu nak abang. Kami lagu ni. Omah tu lagu tu depan tu lah. Kalau kami buka pintu memang nampak lah. Taubat nampak. Lepas tu member pula dia nak berani lah. Nak jeluh lah. Nak jeluh. Kami jeluh lah. Tak ada. Kat TV duduk lagi. Dia. Serius bai. Oi. Hang pun jeluh, hang pun tengok juga. Jeluh memang tak ada. Kalau hang tipu tumbuk kau hang. Kalau member je tengok video ni kan, dia mungkin dia kata. Kalau dia tengok sila komen. Okey. Member adik aku, yang kenal adik aku, yang tahu cerita ni, Tolong hang aku. komen. Hang tolong komen. Hang tak komen aku pergi cari hang. Hang pun buat aku ni ai. Okey, cerita tu. Lepas tu tunggu pula kan. Dah je pusing habis dah. okey. Kami nak tengok pula lah. Tak ada lah. Tak. Dia tinggal asak. Cuma je tu. Dia asak. Kami buka pintu pula jadi kabus je. Oh, dia macam kabur macam tu. Jadi tiba-tiba pula kawasan tu jadi kabus. Oh. Lepas tu cara dia tak ada timbul tak mana-mana pula tak ada. Lepas tu tak ada. Dia tunjuk pintu lah. Memang dia tunjuk lah juga kan. Tapi dia tak tunjuk orang kata dengan mata kita ni. Dengan mata kami tak nampak lah. Sebab yalah kami buka pintu kami jeluh pun tak ada. Tapi kat CCTV ada. CCTV Tapi tu CCTV tapal tak kami boleh lah. kecoh. Memang dia nampak seketui. Nampak. Bayangkan 7 anak tangga. Dia duduk atas kali. Okey, dekat pintu Kain mana dia tu? buat. Duduk. Duduk. Macam ni. Oh, Bukan kata dia berdiri. Tapi kain dia sampai kat bawah. Dia lah kat simen bawah. bukan kata dia berdiri apa. Bukan je duduk. keadaan muka dia jelas. Tak nampak. Tak nampak. Sebab CCTV kan. Rambut je. Sebab Nampak gambar pun dia besar okey. Yalah, pecah lah. Kalau kita zoom Malam kami pula kan. zoom pun memang pecah lah. Wah, Dia boleh zoom ah. Dia boleh tengok balik kan kena. Boleh kami tengok balik. Ada tak tahu staff tu simpan ke tak rekod tu. Kalau yang mana yang simpan tu? Tunjuk muka tak? Tak tahu je simpan ke tak rekod tu. staff tu tengok. Tengok pagi tu depa masuk je. Depa masuk pukul 5. Kami cerita balik pasal tu. Ada lagi. Subhanallah. Yang mana kata semua yang dalam tu tahu lah. Dia memang Dia benda tu rekod. dia rosak lah. Tapi lepas tengok tu kunci pintu. Dia boleh Dalam itu tak pergi dah. Tak pergi tandas kencing dah. Sebab tandas pun kena masuk kat bawah tu. Dia kena lalu betul, tu. betul. Okey. sebab aku biasa pi. Kan? Betul. Lagu tu lah. Tunggu. Dia jadi macam 2 tingkat. Kat bawah tu untuk pergi bilik ayam. Kita akan lalu dekat dengan tangga tu, sebelah tangga tu. Okey, faham. Okey, yang pasal pelepah tu. Okey. Kunam pula. Kami Okey, kita rewind balik ke yang bahagian pelepah tu tadi. Okey, sambung. Okey, lepas tu memang kami tak ronda dah. Memang sikit dah. Kumpak. Ni mengaku ni mengaku kata tak buat aja. Memang mengaku lah. Tak lincah tengok sorry lah. Kami terpaksa abang tu. Memang pilih lah. Okey. Alright. Okey. Memang kunam lah kami ronda balik. Tentu azan lah. Funny lah sikit. Okey. Cuba pergi berdua juga lah. JPPP tengok apa. Lalu kat tempat pelepah tu lah. Tak ada apa pelepah tu. Tapi ada bunga. Bunga apa? Bunga. Dia ada pokok bunga itu. Tak ada. Dia ada tapi bukan bunga yang hot jatuh tu. Yang duduk atas lantai. Bunga kubur. Bunga tu bunga kubur macam yang kat kubur. Bunga putih tu. Bunga kemboja. Bunga kemboja. Banyak. Jadi macam boleh kata 7-8 guntung gitu. Alright. Dia bertabak atas tu lah. Jadi macam orang letak kan macam tu. Penyek. Bukan bijak. Macam ada orang lalu lah kat tu. Tapi kami dua tak ronda. Lah ronda pun dua. Kau hang lah. Tapi yang lalu tu lepas. Tu tak ada apa tu. Persoalan. Tu lah. Tak ada apa. Sembang dengan staff tu kata yang kat tangga tu dah besar dah. Kalau dia memang ada lah situ. Memang ada lah. Pernah orang nampak lah. Mana kata macam hot tempat kerja aku tu lah. Tapi dia kata yang rakam CCTV tu tu first time. Nampak yang jelas terlekat. Okey. Alright. Okey, geng. Kita rehat sebentar. Kita jumpa lagi selepas ni.
Okey, itu dia cerita daripada dua orang adik aku. Okey, aku nak claim kat sini ya. Untuk episod kali ni, sepanjang aku buat video tentang cerita seram, aku rasa yang kali ni agak berat bagi aku. Okey, jadi tak apa. Itu pengalaman masing-masing. Pengalaman adik-adik aku yang mereka sanggup berkongsi dekat Andy Izaki Channel dalam segmen cerita seram seriau. Jadi hampa rasa cerita ni sonok, hampa boleh dengar, hampa boleh layan. Dan kalau ada yang nak part yang seterusnya, hampa boleh tinggalkan sumbangan komen dekat ruangan komen kat bawah. Okey, aku akan cuba lepas ni. Aku akan, kalau kata hampa nak lagi, aku akan boleh buat lagi. Aku sanggup panggil mereka mai ke Putrajaya ataupun aku balik kampung untuk buat video lagi. Keadaan pun dah lewat dah. Okey, aku bagi kat adik aku yang nombor 3 ni dulu. Aku dia nak cakap apa-apa untuk hampa semua. Kalau kata nak tahu hok cerita ni hok belakang ni, hok sekolah ni kami tak cerita lagi. Pengalaman kat sekolah ni tak cerita lagi. Mobile Legend juga. Ni sekolah yang kami tunjuk kat belakang ni tak cerita lagi. Tak ada nampak dah. Tak tahulah nampak ke tak kan. Okey, alright. Okey, tak apa. Kalau kata semua yang hok tengok video ni nak percaya ke tak percaya, hok tu atas masing-masing. Terpulang. Tapi hok ni pengalaman yang saya sendiri yang alami, orang tahu. Untuk viewer hok cerita seram seriau. Cerita seram seriau. Aku tak boleh, aku pelik paling. Seriau. Seram seriau. Terus support sama ni apa? Channel Andy Izaki. Okey, gitu Wazi. Jangan lupa subscribe lah. And apa? Like, comment, share. Like, comment, share. Okey, alright. Okey. Apa yang nak saya sampaikan tu lebih kurang apa abang saya cakap lah. Cuma orang kata, yalah pengalaman masing-masing kan. Okay. Apa yang kita lalui kan. Lain orang, lain rasa kat mana. Lain rasa. Okay. Tapi apa yang kami cakap tu orang kata, atas pengalaman kami lah. atas pengalaman kami lah. Untuk viewer ni tolonglah support abang saya ni, channel abang saya ni. Okey, terima kasih. Tak adik-adik nampak lagi dah belum tu kan. Okey. Dengan sekadar tengok je. Apa follow lah. Follow. Subscribe lah. Subscribe. Subscribe lah. Okey, geng. Kepada hampa semua, ini kita dah sampai penghujung. Jadi macam biasa, jangan lupa subscribe, like, komen dan share dan hit notification button kat bawah, untuk sebarang maklumat atau info daripada channel aku. Kita insya-Allah kita akan berjumpa lagi di lain video. Terima kasih kepada hampa semua yang dah support aku sampai ke tahap ni. Dan terima kasih juga kepada hampa semua yang sanggup menonton dan ikut video ni sampai ke waktu ni. Aku appreciate sangat. Dan kepada subscriber yang mana dah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Okay, seperti yang aku katakan sebelum-sebelum ni, jagalah kesihatan, geng. Jagalah kesihatan, sebab kesihatan yang baik insya-Allah akan menjaminkan kehidupan yang lebih baik. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan yang baik-baik untuk hampa, untuk aku, untuk kita semua, dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Semoga kita berjumpa lagi di lain episod. Alright, macam biasa. Ingat tagline aku. Kod dia.